adalah berjumlah 1.85 bilion. Dalam amanat Yang Amat Berhormat TPM awal tahun ini, 2 minggu lepas, beliau merekodkan ataupun mengisytiharkan lebih kurang 1.87 bilion berasaskan data November. Tapi data yang paling update setakat Disember 2024, peningkatannya sudah menjangkau 2.23 bilion ringgit. Ya, dengan jumlah penyewa sebanyak 6,670. Saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah saya kepada PMD, PMN, yang bila saya letak dalam Facebook saya awal tahun lepas, ya, saya nak pastikan supaya maklum balas orang ramai kepada saya dan kepada ahli-ahli majlis MARA mengatakan bahawa banyak premis-premis ini disalahgunakan. Ya, disalahgunakan untuk pejabat tetapi ditutup, tak buka-buka. Disalahgunakan untuk dibuat store sedangkan dalam kontrak katanya digunakan untuk jualan. Dan dikongsi hanya seputar ahli keluarga, anak, cucu, menantu. Kebetulan semalam baru datang kepada saya merayu. Ya, saya kata kenapa? Ya, saya kata PMD ni tegas sangat, cengih, dia kata. Siapa? Tanpa menyebut nama. Lelaki ke perempuan? Perempuan, biasalah. Ya? Tetapi yang bagusnya ialah bila saya cek balik maklumat, rupanya tindakan PMD kita itu amat tepat. Kerana yang merayu ini dia dah dapat 4 ke 5 outlet yang sudah pun berada di situ lebih 30 tahun. Ya, sudah menjadi hak milik keluarga. Sebab atas nama anak, atas nama cucu, atas nama menantu. Jadi inilah contoh-contoh yang saya ingin kongsikan dan saya ingin mengucapkan syabas rasanya PMD Kelang. Ya. Terima kasih. Ya. Puan apa nama Saya tak kenal. Mana ketegasan itu yang saya ingin rakamkan. Ya. Dan kali ini jangan risau kalau nak tegas. Kalau dulu, ya, kalau PMD tegas, PMN mungkin tak tegas. Ataupun dapat surat-surat cinta daripada ibu pejabat. Ataupun wahyu daripada pengurusi. Ya, kali ini jangan risau. I am your air cover. Ya, buatlah benda yang betul. Datanglah surat cinta dan surat macam mana sekalipun wahyunya, kita berpegang kepada amanah rakyat. Ya, sebab itulah buat yang terbaik. Ya. Satu perkara yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Menteri KKDW, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dalam amanat dia. Beliau menyebut berkenaan dengan Gate to Global. Ya. Ini salah satu daripada program yang amat baik sekali dan amat efektif supaya kita tidak mahu lagi usahawan-usahawan kita hanya berlegar seputar pasaran lokal ataupun nasional. Kita mahu mereka ke pentas antarabangsa. Saya ingin rakamkan ucapan tahniah kerana Gate to Global bagi tahun lepas saja mencatatkan potensi jualan sehingga 238 juta ringgit. Apabila kita bekerjasama dengan MIHAS, contohnya di peringkat Madrid ke Dubai, usahawan MARA antara usahawan yang mendapat hasil jualan yang tertinggi sebanyak 137 juta dalam tempoh 3 hari saja pameran. Ya. Sebab itulah
ini antara perkara yang diberikan amanah kepada yang